Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kepada perkongsian kita tentang ilmu al-faraid. Okey, kita baca kenyataan dekat sini. Bahagian suami isteri hanya dipengaruhi oleh golongan bawah si mati sahaja, iaitu keturunan bawah si mati. Golongan ahli waris yang lain tidak memberi kesan kepada bahagian suami dan isteri sama sekali. Apa maksud di sini? Maksud di sini umum kita mengetahui bahawa suami isteri sekiranya berkahwin tidak mempunyai zuriat, tidak mempunyai anak contohnya. Katalah tak ada anak. Jadi seandainya suami meninggal, maka isteri akan dapat 1/4. 1/4. Kalau ada anak walaupun seorang, isteri akan dapat berapa? 1/8. Walaupun suami ni suami ni meninggal ni, suami ini masih ada ayah lagi, masih ada ibu dia lagi, masih hidup, tetapi nisbah isteri ni tidak dipengaruhi oleh waris-waris yang di atas. Dia hanya dipengaruhi oleh anak-anak, cucu-cucu, cicit-cicit, piat-piut. Ini akan berubah, sama ada 1/4 ataupun 1/8. Kalau 1/4 tadi kalau tiada anak. Kalau ada anak, maka 1/8. Isteri bahagian isteri 1/4 atau 1/8. Tak ada anak 1/4, ada anak 1/8. Ini umum mengetahui. Ashabul furud yang ditetapkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran surah An-Nisa. Begitu juga kalau isteri meninggal, tak ada anak, suami dapat 1/2 sebab tak ada anak. Kalau ada anak, tak kira lelaki ataupun perempuan, seorang ataupun dua orang, suami akan dapat 1/4. Walaupun ibu bapa isteri ni masih ada lagi ataupun telah meninggal dunia, tidak mempengaruhi nisbah suami tersebut. Suami ada dua saja, 1/2 tak ada anak, 1/4 ada anak. Ini umum mengetahui. Umum mengetahui. Itu maksudnya sekarang ni golongan ahli waris yang lain tidak memberi kesan kepada bahagian suami isteri. Maksudnya yang memberi kesan ialah golongan yang di bawah. Golongan yang di atas, ibu bapa, golongan di sisi waris sisi, adik-beradik, abang, kakak, anak saudara, sepupu, sepapat dan sebagainya, tidak mempengaruhi nisbah suami ataupun isteri ni. Isteri tetap hanya dua saja, 1/2 atau isteri 1/4 atau 1/8, suami 1/2 ataupun 1/4. Okey, itu yang kenyataan di sinilah. Tetapi ada juga isunya kalau contohnya walaupun isteri tak ada anak, kalau isteri tak ada anak 1/4, tetapi ada juga isteri tak ada anak dapat 1/8. Ini kita nak kupas sedikit tentang isu ini, kita nak kupas sedikit. Kita nak kupas sedikit isu ni. Katalah contoh dia, suami dia yang dapat isteri tak ada anak, dia dapat 1/8 ni begini. Suami ni duda. Suami adalah anak seorang lelaki. Seorang lelaki bersama dengan isteri dah. Isteri dah meninggal lah, contoh isteri dah meninggal.
Kan, isteri dah meninggal lah. Sudah meninggal, adalah anak ini bersama dengan isteri ni, dapatlah anak seorang lelaki. Kemudian duda ni, suami ni berkenal lah dengan seorang gadis, berkahwinlah dia dengan si gadis ini, suami isteri lah ya, berkahwin dengan gadis ini. Gadis ini tak ada anak lah, dia belum kahwin kan. Kemudian berkahwinlah mereka, sinilah, lebih kurang sinilah. Berkahwinlah mereka. Bila berkahwin, mereka tidak dikurniakan anak. Sepatutnya kalau macam ni kan, kalau macam ni, kalau tak ada anak berkahwin, isteri tadi dapat 1/4 kan, 1/4. Tetapi oleh kerana duda ni ada anak, duda ni ada anak, walaupun perkahwinan mereka ni tidak dikurniakan anak, isteri dapat 1/8. Ikut situasi. Faraid ni kena ikut situasi. Dia tak boleh tiru family orang lain, family tree masing-masing kan. Family tree lain dia punya kiraan. Ya, ini bukan ulama tetapkan, ini Allah tetapkan. Allah telah menetapkan dalam Al-Quran. Jadi bermakna, kalau katalah mereka ni berkahwin, katalah yang ini berkahwin dengan duda, ini meninggal lah kan. Kalau suami dia meninggal lah, isu ni kalau suami meninggal. Jadi kalau meninggal, maka suami ni ada anak lelaki bersama dengan, ini anak tiri lah. Maksudnya anak ini anak tiri pada isteri dia ni lah. Jadi isteri dia dapat 1/8. Disebabkan suami ni ada anak dengan isteri lain lah. Ada anak. Isteri dapat 1/8. Walaupun perkahwinan mereka tidak ada anak. Seandainya seandainya isteri ni ada anak, yang apa ni, suami ni dah lah duda kan, suami ni duda, yang isteri ni janda ni adalah anak bersama dengan anak suami yang dulu. Jadi kemudian ada anak, katalah anak perempuan, meninggal isteri, suami ni masih hidup lah. Suami dah busuk. Meninggal isteri. Meninggal isteri. Ni dah bercerai ke, itu kita tak tahulah sama ada bercerai hidup atau bercerai mati. Tapi isteri ni meninggalkan seorang anak perempuan bersama dengan suami lain lah. Berapa suami ni dapat? Berapa suami dapat? Anak dia ada. Ini anak